Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So, hari ni aku akan bawa korang jalan-jalan. Ikut aku, kita pergi pusing-pusing Hatnyai. Okay, kemudian dengan ada Pak Bara ke apa tadi Pak aku nak bawa. So, stay tune guys. Let's enjoy the video. Let's go. Hari ni aku akan bawa korang semua ikut aku ke Hatnyai, Thailand. Video kali ni special sikit sebab kita orang masuk ke Thailand bawa kereta sendiri. Jom tengok apa yang menarik sepanjang perjalanan dan apa aktiviti best yang korang boleh buat kalau korang ada plan nak datang dekat sini. Okay, aku masuk ke Thailand kali ni special sikit sebab aku bawa kereta. Ni adalah first time aku bawa kereta. Dia punya proses dia tak adalah susah sangat. First kali korang kena dapatkan insurans ataupun takaful. Kemudian seterusnya aku dapatkan geran. Aku bawa geran sekali, geran kereta sebab aku adalah owner kereta. So bawa benda tu semua dekat border. Tunjuk saja dekat immigration dan korang boleh bawa kereta korang masuk ke Thailand. Waktu kami sampai tu dah lewat tau, so tak ada aktiviti yang boleh buat lah. So kami rest je malam tu. Keesokan harinya baru kami ready untuk pusing-pusing Hatnyai ke pasar awam dia dan juga cari tempat yang best lah untuk makan. So pagi ni adik ipar aku cakap kita nak pergi breakfast tapi tak naik kereta lah, kita naik tuk-tuk. Jom. First time ni nak rasa pengalaman naik tuk-tuk. Driver tuk-tuk ni otak dia geliga tau, sebabkan dia nak make sure yang kita orang ni guna khidmat dia hari ni. So dia orang tak minta bayaran lepas kita orang sampai. Dia kata lepas ni nanti nak pergi tempat lain, dah hujung nanti baru bayar. Memang pandai lah dia nak lock kita supaya kita ambil dengan dia je. Alah dia naik tuk-tuk ni bawa asap ni ya. Bunga Restoran merupakan tempat yang kami pilih untuk sarapan dekat Hatnyai. Tempat ni dia provide macam-macam jenis tau. Ada dim sum, kemudian ada juga masakan-masakan panas. Tapi untuk hari ni special sikit, kita orang nak cuba teh balang dia. Macam mana teh balang dia? Meh sini aku tunjuk dekat korang. Korang jangan terliur pula. So kalau korang datang sini, korang wajib try teh ni. Diorang bijak lah, diorang gunakan konsep macam ni kan. Dia lain daripada yang lain. Tu yang membuatkan kita nak try. Padahal teh sama je macam teh kedai lain. Bagi peminat-peminat dim sum, korang pasti suka kedai ni sebab dia ada macam-macam pilihan yang korang boleh pilih untuk korang makan. Suasana dekat kedai makan dia pun not bad tau. Sangat sesuai lah kalau korang bawa family sebab ada aircon, ada kipas. So tak adalah anak tu panas sangat. Dalam bag ni. So lokasi seterusnya kita ke wet market dekat Hatnyai. Nak tengok apa je yang ada dekat sini. Dan surprisingly macam-macam benda yang korang boleh dapat dekat sini. Especially kalau korang nak cari souvenir pun boleh. Ini buah berangan. Bawa berangan. Berapa harga? Ini 1 kilo 250. Ini 200. 1 kilo 250 baht. Buah berangan 250 baht. Kakak, come here kakak. Buah berangan kakak. Dia lah. 250 baht kakak try. Buah berangan. Pak, aku jual buah berangan kat sini ha. 250 baht saja kakak bang. Buah berangan. Ha. Cuba bang, abang cuba. Rasa apa? Besar bang. Boleh lah nak satu. Ini tak manis. Ha. Ini besar. Kasih. Korang nampak macam aku menjual kan? Sebenarnya itu adalah taktik aku untuk makan buah berangan secara percuma. Adik ipar aku pun sama juga, makan percuma je. Antara sebab kenapa aku suka Hatnyai ni, sebab dia punya culture tak jauh beza dengan budaya di negara kita. Korang tengoklah, makanan pun lebih kurang je makanan dengan makanan orang Malaysia. Abang nak beli buah. Adik ipar aku kata kalau dah datang dekat Hatnyai rugi tak masuk downtown ni. Apa yang ada dekat dalam downtown ni? Kalau korang ada anak-anak kecil, dalam ni banyak souvenir untuk anak-anak kecil. Ada orang suka lah masuk ni. So kalau korang nak belikan hadiah untuk anak saudara ke, cousin ke, dekat sini barang dia sangat murah. Korang bayangkan handbag untuk budak, harga dia kalau convert ke duit kita baru RM12 je. Sayang. Ganti. Datang Hatnyai, tapi Central Festival Hatnyai pun tak pergi. Baik korang tak payah datang. Sebab apa? Korang wajib datang sini dan korang kena try dia punya fries yang viral tu. Memang aku berani jamin korang akan puas hati.
Toro Fries ni kalau dia buka dekat Malaysia, aku berani jamin lah kedai dia orang akan beratur macam mana orang nak masuk Oriental Kopi, babe. Bukan je sos dia yang sedap tau, tapi dia punya gaya persembahan makanan dia tu sendiri dah buatkan kita terliur. Korang tengoklah fries dia panjang tu. Mak-mak kalau dah datang Hat Nyai ni memang kena ke kitchenware ni. Katanya kat sini barangnya murah. Aku pun tak tahulah murah ke mahal ke, sebab aku tengok macam harga lebih kurang je dekat Malaysia. In fact kau boleh dapat lagi murah kalau kau beli kat Shopee. Tapi lah, mak-mak kan, kita lelaki mana pernah menang. Saya cakap Melayu. Dia angkat nasi kemudian dia siap. Okay guys, kalau korang travel dekat luar negara dan bawa family member, lepas tu korang ada masa korang yang belanja makan, ada masa adik korang yang keluar duit untuk beli barang kan, tak payah pening-pening, korang wajib ada apps ni, Splitwise ni. Okay, so contoh kan, korang breakfast kat kedai bunga ni, harga dia RM168 yang dibayar oleh Iqmal. So nanti dekat sini dia dah split siap-siap dah. Okay, berapa yang korang kena bayar dekat Iqmal ni? Macam contoh macam ni kan, aku kena bayar dekat Iqmal ni RM56. Okay, dekat sini nanti kita akan bagi tahu lah siapa je orang yang akan bayar tu. Dia akan bagikan siap-siap. Okay, contoh macam kat dinner kat Jah ni RM126, Iqmal yang bayar. So kita bayar kat Iqmal RM42 je nanti. Automatic dia dah edit dah. Jadi kita tak payah pening-pening nak fikir berapa ringgit ni aku nak kena bayar kat dia. So apps ni sangat membantulah. Kalau korang datang dekat Pak Bara ni, korang wajib singgah dekat kedai Papaya Mom. Kat sini, kat kedai ni, diorang ada sediakan macam-macam jenis makanan, dan semua makanan dia sedap-sedap. Dan yang paling best, kalau korang swim dekat sini, mandi dekat pantai depan ni, dia ada sediakan toilet kat sana. Korang boleh mandi dekat toilet tu untuk bilas badan lah, dan dia tak cas apa-apa. Dan kalau korang datang untuk mandi saja tapi korang tak makan kat kedai dia pun, dia tak cas korang. That's why kot rezeki dia melimpah ruah. Owner dia memang terbaik dan dia boleh cakap Melayu.
Alright guys, so sekarang kita berada dekat nama tempat ni Pak Tam Seafood. Orang kata kalau datang Thailand, okay, datang area-area Satun, kena singgah dekat Pak Tam Seafood ni. Sebab apa? Dekat sini korang boleh cedok ketam, masak fresh-fresh. So jadi kita orang pun tak nak lepaskan peluang. Jom kita tengok apa menu yang ada. Let's go. Sebelum kita masuk Perlis pulang ke Malaysia, kita singgah dekat Pak Tam Seafood dulu untuk makan tengah hari. Itu lagi tau. Fresh. I want to eat you. Betina macam ni bawah dia besar sikit saiz. Kalau jantan dia macam ni 3 segi. Jom. Alah. Telur. So cukup ni, kita ambil 4 ekor. Sebab tadi dah order lagi setengah kilo. Salted egg ke? Okay, kita dah memilih ketam. Kita dah pilih ketam tu untuk masak salted egg. So where you want to go right now, kakak? Kakak, where you want to go right now? Play swing. Okay, we want to play swing. Let's go. Yeah. Aku dah berdiri, dia duduk dah. Alhamdulillah, so sekarang ni kita dah masuk ke Wang Kelian. Alright, kita dah sampai dekat Perlis. So itu saja untuk vlog kali ni. Buat anda semua yang masih belum subscribe, saya minta tolong jasa baik anda untuk subscribe, share dan juga klik notification bell supaya saya lebih bersemangat untuk teruskan konten-konten travelog yang macam ni. Yo, Assalamualaikum. Bye bye. Oh. Aku yakin semua dekat luar sana, especially yang menonton video ni, mesti nak yang terbaik untuk keluarga mereka, termasuk juga aku. So, aku doakan korang yang mana tengah hustle untuk keluarga korang akan mencapai apa sejua impian korang untuk keluarga masing-masing. Terima kasih kerana menonton video ini. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.